Layanlah saya Khairul Azri 19. Layanlah saya episod kali ini saya akan gunting rambut adik saya. Ya, saya akan sabar. Relax. Ingat Allah tahu. Jadi episod kali ini macam ni. Dia kena duduk dengan penuh ada aura. Layanlah saya episod kali ini saya akan gunting rambut adik saya. Sebab ramai yang bagi tahu kalau kita pandai melukis, kita juga pandai gunting rambut. Sebab dia kreativiti Sabar tau. Tak tahu, saya akan cuba dan mencabar diri saya dalam So let's do it. So dah ready ya? Dah. Kau tak jadi? Botak. Let's do it. Mak kata mak, cik botak tak nak botak. Sila abaikan kalau bilik saya agak bersepah. Jangan nak kata apa lah. Biasalah. Bilik bujang. Betul boleh? Betul, dia lelaki. Bilik lelaki ni bos senggol dong. Tiba-tiba ini tengah nampak. Sakit ke aku dia ni? Oh sakit ya? Tak boleh. Kenapa tak saya pegang je? Kenapa juga? Kira macam tu pandai abang. Pegang. Mana ada barber suruh customer pegang. Ini kerja gila. Betul satu Maggi tu. Satu Maggi tu? Kau dah gila? Jangan mimpi lah. Let me take you on a voyage. Jangan takut. Orang takut akan pergi mana-mana. Gagah pergi buat line. Saya masih lagi perlu berlatih. Tiba-tiba pergi letak line macam ni. Lee macam mana okey? Okey. Okay. Dia sangat teruja lah guys. Aduh. Sangat tersiksa. Sebenarnya dah okey dah. Saya gunting tu okey dah. Cumanya saya pergi bubuh line saya. Saya akan buat lagi sikit. Saya akan touch up lagi sikit. Let's go. On a voyage. Okay guys, sudah siap walaupun bolehlah. Sudah ada Tak tahu yang sebab apa, punya. mungkin sebab tak pakai pisau cukur kot. So actually dia tak berapa nak nice sangat. Tapi masih lagi okay. Cantik dah dengan amsoy. Cuba pusing belah sini. Wah, pusing sini sikit. Okay. Sapu. Dah. Senang je. Saya cakap Yasakanino Magatama. Yasakanino Magatama. Dah. Apa maksud Yasakanino Magatama? Bukan tembakan tu ke? Kizaru. Hujan cahaya. Hujan cahaya tibanya. Saya tiba. Awak pun tiba. Jadi itu sahaja untuk episod kali ni. So, macam seru kan episod kali ni kan? Jadi itu sahaja. Yasakanino Magatama. Magatama.
6, 7